Malaysia memiliki hutan hujan yang lebih tua daripada hutan Amazon. Usianya dianggarkan memecah 130 juta tahun. Wow! Di tengah semenanjung Malaysia terletak sebuah dunia purba bernama Taman Negara. Hutan ini wujud jauh sebelum kewujudan manusia, malah sebelum kepupusan dinosaur. Keunikan utama Taman Negara ialah kestabilan ekosistemnya. Kawasan ini tidak ditenggelami glasier ketika zaman ais dunia, menjadikannya salah satu hutan hujan tertua dan paling terpelihara di planet ini. Hari ini, Taman Negara menjadi habitat kepada ribuan spesies flora dan fauna termasuk gajah Asia, tapir, harimau Malaya dan pokok purba berusia ratusan tahun. Setiap sudutnya menyimpan rekod perubahan bumi sejak jutaan tahun lalu. Melangkah masuk ke Taman Negara bukan sekadar mendekati alam. Ia bersamaan menyusuri masa lalu, menjejak sejarah bumi yang masih hidup dan bernafas. Sebuah warisan semula jadi yang menjadikan Malaysia unik di mata dunia.